Okay, Assalamualaikum. Bagi siapa-siapa belum record lagi untuk video presentation BMC, okay, korang boleh buat untuk rakaman ni pakai CapCut tau. Jadi korang tekan pada download, lepas tu korang tekan pada image, lepas tu download all semua sekali ni. Okay, so bila dia dah save, korang hantar dulu pada diri sendiri. Okay, so benda ni dah masuk dalam galeri korang. Jadi korang buka CapCut, lepas tu ni project, cari pada foto yang baru tadi, masukkan semua. Okay, tekan add. Okay, kemudian masukkan overlay. Okay, bila dah masukkan macam ini, tekan pada video tu, cari remove background, auto remover. So boleh letak. Okay, so boleh adjust ke kiri sikit ataupun ke kanan. So cuba pilihkan.